Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. So, kita ada satu barang dekat sini. Barang daripada ROG. Okay, Asus ROG. Yang ni ialah laptop Asus ROG Strix 16. Kita akan tengok apa yang menarik. So untuk laptop ROG Strix 16 ni harga dia 599. Okay, 599. Harga dia 599. Apa yang dia bagi? Dia bagi Core i7. Yang ni version Core i7 generasi ke-13. Okay, generasi ke-13. Alright. Okay. Oh, siap. Okay, generasi ke-13 Core i7, generasi ke-13. So dia bagi sekali dengan bags lah. So bag dia memang menarik. Kita tengok ada color tau sini. Ni macam ada warna pelangi lah, ROG RGB punya color lah. So ni poket kat sini. Satu. Poket tepi ni. Dua, tiga tu compartment untuk laptop lah dekat dalam ni. Okay. So ni belakang ni dia ada zip. Dia boleh letak zip untuk laptop terus lah kat sini. Laptop, lepas tu ni compartment untuk letak charger dan sebagainya. Barang-barang lah. Okay. Yang bestnya dapat free bag ROG yang menarik lah. Kita tengok kat sini lah. So dia ada logo ROG sini. Ada tulisan Republic Gate of Gamers. Menarik kan? Alright. So kita tengok laptop dia. Tu dia. Ni charger. Okay, right. Ni just kotak, tak ada apalah. Kita nak letak je dekat sini. Alright. So ni version G version tau. G edition version. Kalau dia tulis kat sini G edition. Nampak? Dia tulis G edition, tak tahu G tu apa. Gamers kot. Kotak dia macam ni kan. Belakang macam ni kotak dia. Okay, kotak dia belakang macam ni. Depan macam ni. Okay. Strix, betul lah sebut. Strix, ROG Strix G. Okay, so tepi dia macam ni. Okay, kotak dia menarik lah, memang menarik. ROG Strix G. Okay. Okay, yang ni version Core i7. Ni ada high version. Yang version high tu Core i9. Ini version Core i7 generasi ke-13. Lepas tu dia punya RAM dia bagi 16GB. Dia ada 2 slot RAM dia 88. So jadi 16 lah. So dia punya storage pula dia menggunakan M.2 generasi ke-4 512GB. Dia boleh tambah sebab dia ada slot 2 slot untuk M.2 generasi ke-4. So boleh tambah. Dia maksimum yang dia bagi tahu lah 2TB dia boleh support. Okay, lepas tu dia punya RAM tu yang 16GB tadi tu. Lepas tu dia punya RAM yang 16GB tadi tu, dia punya RAM DDR5. Okay, graphic card pula. Graphic card dia gunakan apa? Graphic card dia gunakan RTX GeForce 3050 DDR6. Nampak menarik lah. So kita akan tengok laptop dia kejap lagi. So dia punya version untuk kod laptop ni G614J. G614J. Okay, kita tengok laptop ni. Ya. Ya.
Tertarik. Stop. So, laptop tu dia letak dekat sini, laptop tu. Menarik. So, inilah laptop dia. Kalau tengok, yang menarik ROG Intelligent apa ni? Cooling. Okay, sini ada macam stiker ROG Intelligent Cooling. Seriously cool, surprising, quite senyap, sejuk, senyap. Oh dahsyat. So dia boleh pergi sampai 15 darjah Celsius tu. Dia punya CPU temperature dahsyat. Okay, Maximus airflow, truly silent, improve longevity, anti dust. Alright. Okay, bawah ni charger. Ni ada gambar apa ni? Ni gambar segala. Tak tahu dia tulis apa. For those who there. Okay, charger. Ada apa? Charger saja. Okay. Kotak dia je yang buat dia berat. Okay, so inilah dia laptop daripada RGB. So kita akan buka. Menarik. Okay. Kita tengok sini dia ada macam apa ni? Dia ada tulis ni Republic of Gamers. Menarik Okay, kalau korang nak beli aku ada share link. Korang boleh tekan link tu, boleh pergilah. Biasa link yang aku bagi tu link Shopee. So coolant dia ada kat